Okey bang, apa perasaan dan ucapan lah kepada partner lah terutamanya? Pertama kali kita main ni adalah secara undian. Jadi secara teknikal ni kita tak tahu bagaimana partner kita punya game dan dia pun tak tahu saya punya game. Jadi salah satu ni kita banyak berbincang lah antara satu sama lain apa kelebihan kita, apa kekurangan kita dan strategi untuk game lah. Pasal main liga ni dia pentingkan strategi daripada untuk mengukur kemenangan tu satu advance, tapi kita kena bukan strategi lah. Macam yang bila kita main random macam tadi tu memang banyaklah kena bagi kerjasama, kena tahu kelemahan masing-masing baru kita boleh untuk tingkatkan lagi ni lah game kita lah. Game kita tu. Jadi ada satu yang baik lah pasal undi masing-masing tak tahu nasib kita main. Alhamdulillah, terima kasih banyak pada YD yang buat game ni lah. Memang terbaik lah untuk kita ni. Okey bang, kalau akan datang, secara overall lah, konklusi best tak best kita punya penganjuran ni daripada WDL lah. Okey, dan juga akan datang kalau kita buat lagi akan join tak? Saya semestinya akan join lah untuk game ni. Kalau pasal katakan undian ke apa ke, dia punya game ni sangat orang kata teratur. Lepas tu dia punya sistem apa semua, jadi cara pengurusan masa dia so far macam teratur. Jadi kita akan join lah next game yang akan datang. Pasal semua balance, semua nasib akan kata macam mana permainan ni semua just nice lah orang kata. Siapa yang tekad nak menang dia akan boleh go through lah. Itulah. Okey bang. Saya nampak saya akan insyaAllah akan join lagi sebab anjuran WD memang teratur, adil. Lepas tu dari segi Dewan Kod pun selesa. Jadi insyaAllah memang boleh kita akan join lagi. Okey bang, untuk generasi akan datang lah, terutamanya adik-adik yang baru nak start main badminton ke apa, apa nasihat sikit lah. Okey, daripada orang lama, orang legend lah. Saya punya nasihat senang je. Main ni untuk kita hilangkan tension dan untuk kita beriadah. Dan kita katakan kalau untuk main sosial kita main suka dan jangan pressure diri kita untuk main badminton. Kita anggap benda ni satu keseronokan. Kalah dan menang tu memang adat bagi kita. Tapi kalau kita nak menang, kita kena pergi training, kita kena jumpa orang kata lagi hebat pada kita untuk belajar pada diorang. Yang penting kita jangan mengalah dan putus asa. Pasal usaha kita ni kadang-kadang membuahkan hasil untuk diri kita. Tak ada pada kita pun, pada rakan-rakan kita, kawan-kawan kita ataupun anak-anak kita kalau akan jadi hasil. Ilmu tu sentiasa berterusan. Yang penting kita kena belajar. Belajar dan berusaha, jangan mengalah dan putus asa. Kerana kita punya kemampuan takat tu sahaja, tapi kita boleh advance lagi. Dan kita boleh membantu lagi rakan-rakan yang lain nak main badminton ni. Jadikan permainan badminton ni yang menyeronokkan. Bukan untuk kita membuli ke, kita psycho tak. Kita nak main dia seronok supaya dia boleh hilangkan tension. Okey. Itu pada nasihat saya lah. Okey, bang. Saya nasihatkan adik-adik yang